Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu dibimbangi mungkin tidak berminat menjalin kerjasama politik dengan Parti Islam Se-Malaysia PAS. Isyarat itu diberi susulan parti itu gagal mengambil tindakan terhadap 5 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN yang menyatakan hilang kepercayaan kepada Menteri Besar Polis Muhammad Shukri Ramli sebelum ini. Menerusi laman sosial, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari berkata kegagalan berbuat demikian dibimbangi boleh menjadi isyarat bahawa Bersatu sudah tidak berminat untuk menjalinkan kerjasama politik dengan PAS di dalam Perikatan Nasional. Sehubungan itu, beliau menggesa Bersatu segera mengambil tindakan tegas kepada 5 ADUN parti tersebut. Terdahulu, gesaan supaya Bersatu bertindak terhadap 5 ADUN parti itu yang terlibat menandatangani akuan bersumpah SD sehingga mencetuskan suasana tidak harmoni di Perlis turut disuarakan Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Menurut Tuan Ibrahim, tindakan sedemikian penting sebagai tanda hormat kepada rakan komponen dalam PN serta bagi memastikan disiplin dan keutuhan gabungan terus terpelihara. Susulan itu, PAS mengumumkan menamatkan keahlian 3 ADUN terlibat serta-merta iaitu Saad Seman Cuping, Fakrul Anwar Ismail Bintung dan Muhammad Rizwan Hashim Kuasanji. Bagaimanapun, tiada kenyataan yang dibuat mana-mana pemimpin Bersatu susulan konflik politik di Perlis itu sehingga kini. Kemuncak kepada konflik itu juga menyaksikan Muhammad Shukri semalam membuat pengumuman melepaskan jawatan Menteri Besar atas faktor kesihatan yang tidak mengizinkan.